Kata Syekh Abdul Qadir, jadikan amalanmu itu tanpa banyak bicara. Dan ikhlasmu tanpa ada riak. Contoh bila kita beramal tak payah banyak cakap. Maksudnya nak cerita orang tu kita beramal, nak beritahu orang saya ada amalan ni, amal tak. Jangan bicara. Just beramal. Kerana menjadi ketakutan sebahagian orang jahil. Memang kalau dia beramal orang tak tahu. Dia pun beritahulah semalam saya tahajud. Tapi lewat sikit. Biasa pukul 3 pagi, semalam 4:30. Saya ni biasa seminggu 8 kali puasa. Senin Khamis. Kita dah sibuk bercakap. Belum beramal. Dan gini. Kita dalam beramal ibadat tuan-tuan tak perlu kita cakap apa-apa. Just beramal. Kita bersedekah ke, kita qiyamul lail ke, kita baca Quran ke, cakap buat je. Kerana di antara kelemahan amal bila mula kita bercakap tentang amalan kita, maka amalan tu jadi lemah. Tentang amalan ni, kalau kita guna bahasa mudah lah, dia jenis pemalu. Bila kita cerita ke orang tentang dia, maka bila dia malu, dia tak nak lagi hadir. Atau amalan pertama, kita tahu tu amalan ni lah anugerah Allah pada kita. Yang kedua, amalan yang kita buat ni tuan-tuan, kita nak bangga apa cacatnya banyak. Tuan-tuan, benda cacat, takkan tuan-tuan nak cerita ke orang. Saya memang puasa, tapi dalam ibadat puasa banyak kekurangan, tidur banyak. Saya memang nak baca Quran, tapi dalam baca Quran tadi, mungkin saya banyak merawang otak saya, tak fokus pada ayatnya. Itu tak ada sebab kita nak bangga. Dan itu saya dah sebut tadi bahawa sibukkan diri dengan amalan bukan bercakap, bukan bercerita tentang amalan kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dan kuatkan ikhlasmu, biar jangan ada lagi ruang kriak. Kita dah sebut, memang kadang-kadang kita tak bangsa nak ikhlas macam mana lagi. Saya rasa macam ikhlas dah. Kita katakan, kita doa pada Allah. Sesuatu yang kita tak faham. Sesuatu yang kita tak tahu macam mana perjalanan. Doa, ya Allah, jadikan aku orang yang ikhlas. Orang yang meminta ikhlas, orang yang ikhlas. Ya, hari kita doa, Allah maja'ani minal mukhlasin. Allah jadikan aku orang yang ikhlas. Sehari tuan-tuan kena doa. Supaya kita menjadi orang yang ikhlas dalam semua amalan kita. Saya nak menuntut ilmu dengan ikhlas pada Allah. Saya nak mengajar ikhlas. Kalaupun ada kecenderungan yang lain yang merupakan kelemahan saya tetap doa, ya Allah, kurniakan aku keikhlasan dalam mengajar, keikhlasan dalam belajar, keikhlasan dalam ibadat. Ya Allah, kurniakan aku keikhlasan dalam menasihati manusia. Ya Allah, kurniakan kepadaku keikhlasan dalam membantu mereka, keikhlasan di dalam menasihati mereka. Kita doa.